Jom kita borak pasal satu keajaiban harian yang kita selalu nampak tapi jarang betul-betul fikirkan. Kapal kargo gergasi. Bayangkan, struktur besi seberat beribu-ribu tan boleh selambar je meluncur megah kat tengah lautan. Macam mana benda ni boleh berlaku? Mari kita rungkai rahsia fizik di sebalik keajaiban ini sama-sama. Okey, mari kita selami perkara ni. Kalau anda pernah pergi pelabuhan, mesti anda pernah perhatikan kapal-kapal raksasa ni kan? Berlambak-lambak kontena yang sangat berat, sarat dengan pelbagai barangan ke atas tu. Ikut logik akal kita, objek yang seberat ni confirm lah akan terus menjunam masuk ke dasar laut. Tapi, realitinya kapal-kapal ni relax je, terapung, stabil pula tu. Macam mana benda yang nampak mustahil ni boleh jadi kenyataan? Sekarang, apa yang paling menarik pasal perkara ni ialah bila kita letakkan dua situasi ni bersebelahan. Di satu sisi, kita nampak kapal besi gergasi yang terapung dengan begitu mudah di permukaan. Tapi di sisi yang lain, bayangkan seketul batu yang sangat kecil. Kalau anda campakkan batu kecil tu ke dalam kolam, ia akan terus tenggelam ke dasar tanpa rintangan. Pelik kan? Besi berat boleh terapung, tapi batu kecil terus tenggelam. Mengapa ini terjadi? Apa sebenarnya yang berlaku ni? Jawapan dia terletak pada satu undang-undang sains yang sangat simple tapi powerful. Prinsip Archimedes. Senang cerita macam ni. Sesuatu objek tu boleh terapung kalau dia tolak atau sesarkan air yang cukup untuk tampung berat dia sendiri. Lihat daya bertentangan yang sedang bertindak ni. Tekanan ke bawah tu secara aktif ditentang oleh air yang menolak kuat ke atas. Maknanya, untuk bagi kapal besi yang sangat berat tu terapung, kapal tu kena tolak dan alihkan air laut dalam jumlah yang teramatlah besar, barulah daya apungan air itu cukup kuat untuk lawan graviti. Mari kita tengok macam mana proses ni berkait satu demi satu. Nombor satu, memang betul badan kapal tu dibuat daripada besi padu yang sangat berat dan ia akan menolak air dengan kuat. Tapi perhatikan langkah kedua. Inilah rahsia besar dia. Rekaan dalam kapal tu sebenarnya dipenuhi dengan ruang udara yang sangat besar. Udara ni boleh dikatakan tak ada berat berbanding besi. Jadi, bila kita ada ruang udara gergasi di dalam kerangka besi tu, ia terus mengurangkan berat keseluruhan kapal tersebut. Masuk ke langkah ketiga, air laut yang dah ditolak tadi tu, kini ada daya apungan yang lebih daripada cukup untuk tampung kapal gergasi tu dengan jayanya. Jadi, poin yang paling penting dekat sini ialah ketumpatan. Konsep ketumpatan inilah yang tukar habis sangkaan awal kita tadi. Ketumpatan ni cumalah jumlah jisim dibahagikan dengan isi padunya. Disebabkan adanya ruang udara yang tersembunyi tadi tu, ketumpatan keseluruhan kapal raksasa tersebut, percaya atau tak, menjadi lebih rendah daripada ketumpatan air laut. Asas fizik alam sangat mudah. Apa-apa saja benda yang kurang tumpat daripada air akan secara automatik berada di atas atau terapung. Secara asasnya, rekaan kejuruteraan ni macam berjaya menipu air supaya menyangka kapal tu sebenarnya lebih ringan daripadanya. Dan ini jelas membuktikan kenapa paradoks awal kita tadi berlaku. Bayangkan kapal gergasi tadi macam mempunyai satu gelembung besar penuh udara, menjadikannya kurang tumpat secara keseluruhan berbanding air. Lalu ia terapung dengan bangganya. Tapi pandang semula pada batu kecil tadi. Ia terlalu padat, tak ada langsung ruang udara untuk tolong dia. Walaupun batu tu rasa ringan kalau diletak atas tapak tangan. Tapi masalahnya, ia terlalu tumpat. Ketumpatannya jauh melampaui air, jadi tak kisahlah sekecil mana pun batu tu, dia tetap takkan dapat daya apungan yang cukup dan akan terus tenggelam. Sekarang anda dah faham fizik menakjubkan yang pastikan kapal ni terapung kan? Tapi, cuba fikirkan sejenak pasal betapa rapuhnya keseimbangan fizik ni. Semuanya sangat bergantung kepada kelestarian ruang udara tadi. Jadi, apa yang akan berlaku kalau ruang udara kritikal tu tiba-tiba terjejas? Bayangkan kalau struktur tu bocor dan air laut meluru masuk dengan banyak secara tiba-tiba. Dalam sekelip mata, ketumpatan keseluruhan kapal akan melonjak naik dengan mendadak. Ia betul-betul mengingatkan kita tentang betapa halus dan nipisnya garisan yang memisahkan keapungan sempurna dan malapetaka di laut dalam. Sesuatu yang confirm akan buat anda berfikir panjang setiap kali terpandang kapal gergasi lepas ni. Betul tak?